Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video terbaru. Okey, pada video kali ini berkenaan dengan semakan untuk kelulusan fasa 3 STR. Okey, seperti yang kita dah sedia maklum golongan ataupun masyarakat di pedalaman mereka ni dibayar awal STR mereka ni. Manakala yang bukan berstatus pedalaman tidak diawalkan dan kena tunggu pengumuman. Okey, dekat sini kita kena faham dengan jelas. Adakah pengumuman untuk kita buat semakan itu penting? Okey, dan setakat mana pentingnya dan apa yang perlu kita tahu dalam semakan kelulusan tersebut, dan siapakah yang perlu semak dan siapakah yang kena bagi perhatian yang lebih terhadap semakan kelulusan STR tersebut. Ikuti video ni. Okey, kita go through satu persatu. Okey, permulaan sekali. Amin nak bagi tahu. Okey, bila masa untuk buat semakan? Ataupun persoalan yang betulnya, bilakah masa untuk anda buat semakan? Okey, anda boleh buat semakan pada bila-bila masa saja di portal MySTR. Tetapi, kalau anda buat semakan pada bila-bila masa, anda tidak akan menemukan apa-apa orang kata keputusan pun. Kerana keputusan untuk sebarang kelulusan, tarikh pembayaran dan sebagainya, anda kena tunggu suatu pengumuman rasmi. Okey, ambil perhatian dekat sini. Walaupun ada pembayaran yang telah dapat awal untuk orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman, khususnya masyarakat orang asli dan perkampungan Melayu di kawasan pedalaman dah dapat awal, tetapi sebagai penerima yang bukan pedalaman, okey, anda perlu tunggu suatu tarikh rasmi yang akan diumumkan untuk kita buat semakan, dan sekaligus yang mana ada buat rayuan, kita akan tahu lulus ke tidak, permohonan baru akan tahu lulus ke tidak, dan status pembayaran yang kita perlu tahu. Okey, yang kedua, siapa yang perlu semak? Okey, secara amnya semua orang harus semak. Apabila diumumkan tarikhnya nanti, semua orang harus semak. Okey, walaupun penerima sedia ada, harus semak. Okey, walaupun anda tak ada masalah akan dapat juga tanpa sebarang keraguan pun, anda tetap kena semak untuk lihat sendiri maklumat pembayaran anda. Okey, dan ia juga lebih perlu diberi perhatian kepada permohonan baru. Adakah anda lulus dan layak untuk STR tersebut fasa 3? Dan yang buat rayuan, adakah anda layak dan lulus rayuan anda untuk dapat pada fasa 3? Golongan-golongan ini perlu bagi perhatian yang lebih. Manakala yang macam Amy cakap tadi, untuk penerima sedia ada, bolehlah semak, kena semak lah kan, tapi tak perlu nak ambil pot sangat. Yang penting anda lulus sejak daripada fasa 1, tak ada buat perubahan, dan takkan jadi isu pun untuk anda terima pada pembayaran fasa yang ketiga. Ambil perhatian kat situ. Golongan yang bolehlah nak semak, perlu semak, dan golongan yang betul-betul perlu semak dan bagi perhatian. Dua golongan ni kena faham. Okey, Amy nak celah sikit. Bagi golongan-golongan yang dapat awal fasa 3 kerana tinggal di pedalaman, senario mereka tidak sama. Mereka dibayar awal atas sebab yang tertentu. Seperti contohnya mereka tinggal di kawasan pedalaman, akses ke bandar susah, dan yang paling utamanya sebab apa? Tiada akaun bank. Jadi mereka inilah yang diberi pembayaran awal. Dan bagi kita semua yang bukan berstatus pedalaman, dan kalau setakat kampung-kampung biasa tu belum cukup pedalaman lagi. Yang betul-betul pedalaman, yang mana pihak MOF dan BSN sampai pergi ke kawasan mereka ni, inilah yang betul-betul pedalaman. Mereka ni dibayar awal atas sebab yang saya cakap tadi lah. Jauh nak ke bandar, tak ada akaun bank dan terpencil sangat-sangat. Itulah golongan yang dapat awal. Jadi mereka ni dikecualikan daripada perkara yang melibatkan semakan ni. Sebab mereka memang dapat pun secara amnya. Sebab golongan yang tinggal di pedalaman, mana ada orang senang, kebanyakannya majoriti lah, Amin cakap majoriti majoritinya adalah golongan yang sangat susah, tinggal di pedalaman dan bekerja pun bekerja di, kata orang, bekerja sendiri saja. Dan mereka ni kebanyakannya berada di bawah paras garis kemiskinan, dan itulah sebabnya ia dipermudahkan urusan bagi mereka ni. Jadi Amin harap perkara ni jelas masa untuk kita buat semakan untuk tahu kelulusan tu, kita kena tunggu pengumuman, dan mengapa sebabnya golongan-golongan yang pedalaman ini dikecualikan daripada proses-proses ini. Teradanya kita perlu faham dengan jelas.
Okey, walau bagaimanapun maklumat mereka ni masih ada juga dalam portal MySTR dan mereka juga boleh menyemaknya. Bukan bermaksud langsung tak ada maklumat mereka ni, ada, semua ada. Okey, perkara itu juga kita kena faham. Okey, yang penting anda faham lah bila masa untuk buat semakan, siapa yang perlu semak dan siapa yang harus beri keutamaan untuk semakan tersebut nanti. Okey, baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat pada semua dan terima kasih kepada yang bertanya. See you guys, bye bye.